Melati kuntum, tumbuh melata. Saya merbah di pohon cemara. Assalamualaikum, lana kata. Saya sembah pembuka bicara. Nama diberi Nur Damia Faisal binti Muhammad Nizam dan berusia 11 tahun. Saya merupakan anak didik sekolah kebangsaan Yuru yang terletak di seberang Perak Tengah. Kod sekolah saya ialah PBA 0007. Pada masa lapang, saya gemar memanfaatkan waktu dengan membaca buku cerita, terutamanya yang berkaitan dengan fiksyen sains dan alam sekitar. Pada kesempatan ini, saya sangat teruja untuk berkongsi sebuah buku cerita yang menarik berjudul Equilibria. Buku ini adalah siri fiksyen yang mengisahkan tentang cabaran yang dihadapi oleh alam sekitar yang telah akibat kelaksusan manusia. Siri fiksyen ini hasil karya Sri Rohai Muhammad Yusof dan terbitkan oleh Utusan Publication dan Distribution Terang Berhad pada tahun 2012. Novel ini memenangi tempat kedua dalam sayembara fiksyen sains dan alam sekitar anjuran UTM yang menunjukkan betapa kuat dan relevannya tema alam sekitar yang diketengahkan dalam hasil karya ini. Equilibria setebal 236 halaman dengan 17 bab bahawa kita mengalami keduniaan suram selepas keratuhan tamadun manusia disebabkan kekurangan sumber utama iaitu petroleum. Dalam novel ini, penulis membawa kita mengembara ke Pulau Equilibria, tempat yang dipilih untuk eksperimen membina sebuah tamadun baru yang tidak bergantung pada petroleum. Cerita ini bermula dengan Khalil Fujiwara, seorang remaja yang tinggal di Pulau Equilibria dan sahabat-sahabatnya yang berusaha untuk mencari jalan untuk membangunkan dunia sejahtera. Mereka merupakan generasi kedua yang tinggal di pulau tersebut, di mana para saintis pemimpin negara berusaha untuk mencari penyelesaian alternatif dalam mencipta tamadun baru yang bebas dari bahan bakar fosil. Namun, seperti yang jangka, kejayaan itu tidak mudah dicapai apabila satu konvoi dari penduduk sebuah rusuhan telah berlaku tanpa pengetahuan warga Equilibria, di mana beberapa kerajaan musnah dalam pergolakan tercetus akibat perebutan hasil petroleum terakhir. Khalil dan teman-temannya terpaksa menyesuaikan diri apabila mereka terperangkap di pulau tersebut. Impian Khalil akhirnya tercapai apabila satu konvoi dari penduduk dari kerajaan Norek, sebuah kerajaan besar yang berada di luar pulau, datang ke Equilibria. Mereka bercadang untuk memilih 5 wakil dari penduduk di pulau tersebut bagi memaparkan hasil kajian mereka selama 20 tahun hidup di sana. Dalam perjalanan menuju ke ibu kota Norek, Khalil dan teman-temannya melihat dengan mata sendiri keadaan yang begitu yang teruk yang dikenali sebagai tanah buangan yang terletak tidak jauh dari ibu kota. Penduduk sana hidup dalam kemiskinan yang melampau. Mereka terpaksa bekerja hanya untuk mendapatkan upah berbentuk makanan 3 kali sehari. Melihat kepada keadaan yang begitu buruk, hati Khalil mula berubah. Dia mula menyadari bahawa walaupun kerajaan Norek kelihatan lebih maju dengan teknologi dan sumber daya mereka sebenarnya lebih mementingkan projek-projek yang tidak memberi manfaat langsung kepada rakyat tanah buangan. Dalam novel ini, kita boleh melihat penggisiran nilai yang begitu jelas antara kehidupan yang bergantung pada petroleum dan kesan buruk yang ditinggalkan oleh ketamakan manusia terhadap alam semula jadi. Penulis dengan bijaknya menggambarkan bagaimana cara hidup manusia sepatutnya lebih menghargai dan menjaga alam sekitar agar generasi akan datang tidak perlu berdepan dengan akibat yang teruk. Saya amat menggalakkan rakan-rakan untuk membaca buku ini kerana ia bukan sahaja menghiburkan tetapi juga memberi manfaat yang sangat penting mengenai kelestarian alam sekitar. Mari kita sama-sama menghayati siri fiksyen sains ini yang bukan sahaja penuh dengan penggembaraan tetapi juga penuh dengan pesan moral yang mendalam. Sekian, terima kasih dan salam Madani.